penonton kita dapat tahu pendedahan ni seronok dia orang ni. InsyaAllah kan. Macam mana pula cerita pengenalan korang berdua ni? Okey, Ini kalau best ni dia orang nak tahu ni. Kalau tanya saya kan, soalan ni memang ada beberapa orang yang dah sangat curious dan dia akan, sebab ada orang dia memang boleh macam mana dia sense benda ni tau. Dia kata macam mana boleh kenal kan? Sebab dan lepas tu bila saya cerita lagi diorang tertarik sebab sebenarnya kami baru, yelah dia macam ni Ustaz, yang ni ikon artis Malaysia. Okey. Kan, jadi macam maklumat yang dicerita tadi tu, saya cakap dia, saya dah tahu. Dekat Wikipedia ada Ustaz, dekat Wikipedia. Kalau kita buka Malaysia Wikipedia, kita search Ina Naim, ada profil dia. Lahir dekat Muar. Ada. Tapi saya buat kerja tak ada Ustaz. Kan? Saya tak tahu lah. Saya pun tak ada. Kita sama-sama kan? Jadi saya tak ada di Wikipedia dan benda tu memang, kalau kata bila soalan tu kata macam mana boleh kenal Ina, saya kenal dia memang dari zaman AF tu dulu kan. Kita memang dia kenal, tapi soalan dia macam mana dia kenal saya lah, saya rasa. Kan? So kami perkenalan tu start bulan 5 tahun lepas. Masa tu saya dah habis edah lah. Kan? Bulan 5. So bayangkanlah bulan 5 kenal, bulan 11 dah menikah. Okey, maknanya baru 7 bulan 6 kan? bulan macam tu lah kan? Macam tu kan? Masa sebelum tu dia tak jumpa saya sebab masa saya dalam edah, saya memang tak buka langsung ruang live apa-apa sekali channel saya memang tak ada on. Okey. Maksudnya saya jaga sangat saya punya tu. Bila habis pantang larang edah tu. Pantang larang tu. Bila habis edah tu baru saya live, barulah saya pergi TV, saya pergi radio. Barulah dia boleh cerita lepas tu. Lepas tu yang ada recording yang lepas raya sekarang kan? Itu tak raya. Tu masa raya kan? Masa hari raya tu. Seminggu raya. Masa tu saya ingat ada satu stesen TV tempatan lah. Dia jemput Ina dengan anak-anak ni semua 4 orang. Ada Ahmad Adi, ada Salman, ada Firoz, ada Lela. 4 orang. Jadi rancangan tu recording. Kan yang recording dan saya pun tengok. Saya ingat lagi malam tu saya balik. Saya ni sebab untuk put pendengar itu perspektif, so, saya sebenarnya saya ni datang dari, maksud dia saya pernah diuji dengan keruntuhan rumah tangga saya sendiri. Kan? Jadi maksud dia memang masa tu saya bila benda tu saya memang duda lah. Kan? Dan bila saya dah diuji macam tu, terus terang lah saya cakap, saya pun cakap kat dia, saya sebenarnya tak pernah terfikir pun saya akan macam menikah lagi kan. Sebab so bila saya dah bercerai tu, saya macam saya tak pernah terfikir lah saya nak cari pasangan ke kan. Saya fokus betul-betul kerja balik kan. Kerja balik. Cumanya ada satu hari tu saya balik kerja dan dia punya recording tu, rakaman tu dia airkan di TV tempatan. Ada apa tu? Pukul 9 malam lah betul kan. Balik lepas isyak tu, biasa saya akan lepas isyak lah balik rumah. Macam apa tu? Dia melodi ke apa? Tak. TV RTM je. RTM. Ni lah TV apa? TV tak ingat lah. Selalu ingat, hari ni tak ingat. Tak ingat kan? Kalau tak saya duk cari banyak recording tu kan. Bawah RTM lah, bawah RTM. Bawah RTM kan? Okay, so bawah RTM. So saya tengok kan, time tu setengah jam Ustaz. Dan masa tu ada Ina dengan anak-anak dan seorang PU juga, Ustazah. Kan, pencetus rumah Ustazah tu. Dan saya tengok, saya ingat lagi bila balik ke rumah sewa tu, dah ada makanan. Kawan rumah tu masak. Dan bila makan Ustaz sampai kering tangan saya ni, wah. Saya tak boleh alih daripada TV ni kan. Tengok sampai nasi dah habis ni tapi tak nak basuh tangan pun tak hantar pinggan ke sini. Masa itu bekerja di mana? Di KL lah? Masa tu kerja di KL. Okey. Saya base di KL, saya kerja di KL. Tengok sampai saya cakap dekat house. Masa saya tengok diorang ni dengan housemate saya cakap, tunjuk dekat TV tu saya. Aku kenal betul lah ayat saya macam. Kenal betul lah dengan yang ni. Dia orang perempuan ni kan. Sebab dia ingat kan saya cakap dengan PU sebelah hari tu. Sebab Ustazah tu bujang Ustaz. Okey. Cakap kan. Lepas tu dia ni Kedah Ustaz kata, mau yang mana? Yang belah kiri ke belah kanan? Alah aku mau yang hak belah kanan ni apa tu kata. Dia tengok hak belah kanan ni latihan dapat buy one free four. Dia kata macam tu kan. Aku mau yang ni lah. Anda betul. Kalau ni kata belah kiri tu kot. Kata tak ada lah saya kata kan. Kalau zaman aku hak tu dah habis lah kata. Aku mau yang belah kanan ni.
Lepas tu dia kata, "Ha, ni betul lah." Kebetulan Ustaz, besok tu saya ada job pergi Johor. Okey. Kebetulan kan. Lepas tu saya ni dah ada habit lah. Saya Orang kata nak jadi cerita. nak jadi cerita kan. Ha. Lepas tu saya pun buat melawak dengan housemate saya, kata, sebab kami ni ada satu habit yang kalau kami out of the state, bila kami keluar dari daerah, kami akan beritahu lah. Tapi biasanya semua akan nak balik hari yang sama. Just untuk acknowledge ni, bagi tahu, aku pergi Johor ni tau. Balik tak? Balik kan? Balik. Balik mana siapa pergi balik hari. Lepas tu saya duk buat macam remind lah. Han doa lah aku jumpa Ina Naim kat Johor tu. Kita melawak je kan. Asalnya melawak dengan kawan gitu je. Melawak dengan kawan kan gitu kan. Tak tahu nak berjodoh. Sampai dah siap kerja tu balik. Tengah malam tu balik. Lepas tu member pun melawak. Macam mana jumpa tak Ina Naim? Tak jumpa lah, Johor besar kata. Tak apalah. Tapi Ustaz, dia ada benda kan, lepas saya tengok dia dekat TV ni, hari-hari saya duk teringat kat dia. I see. Dia macam dijentik-jentik hati saya, macam saya cakap, saya pun tanya diri saya, kenapa aku nak kena? Kalau orang muda dulu dia panggil cinta pandang pertama. Cinta pandang pertama kan? Dia macam jadi angau Ustaz. Betul, cerita pandang pertama lagu apa? Dalam dia. Apa? Cuba nyanyi sikit. Nanti Ustaz kita tengok nanti. Okey. Jadi bila saya hari-hari saya ingat kat dia macam, kenapa aku nak kena ingat dia? Macam kita duk berlawan dalam hati. Kau ada hutang ke dengan Ina Naim ni? Tak ada, tak pernah berurusan kan. Macam tak apalah, perasaan ke esok. Ada pernah kata suami dia ke dulu? Kan ada pernah kata-kata kan. Sampai saya pun minta advice dekat kawan tu. Macam tak ada, kau mana pernah buat benda macam tu. Saya pun check, saya sampai check Twitter saya check Facebook saya tengok ada komen-komen tu, cakap tak ada pula kan. Komen negatif lah, kan awal takutlah kan, kita ni tak nak lah buat benda macam tu. Lepas tu bila teringat, saya cakap tak boleh jadi ni. Macam hari-hari ni berpegang hati saya ni kan. Berapa lama tu? Dia dah telefon 5 hari je. Oh, 5 hari je. Saya ingat masa tu hari Sabtu kot. Dalam pertengahan bulan 5 tu, saya tu aku nak kena DM dia, kontak dia kan. Saya cari ni, cakap macam mana kontak? Kita DM guna Facebook dia lah. Cari sosial media kan, zaman sekarang kan. Cari Facebook dia, ada lah Facebook dia, tengok aktif juga. Oh, meniaga, jual macam-macam Ustaz. Lepas tu scroll tengok, dia sebab dia tinggalkan nombor phone dia merata. Sebab bisnes kan. Ini peluang baik ni, ambil nombor phone. Masa tu Ina di Kelantan lagi? Tak Johor dah. Okey. Tapi masih lagi berhubung dengan barang-barang semua masih dekat Kelantan kan. Okey, see. Ina banyak kilang semua dekat Kelantan. Okey. Dia punya supplier banyak daripada Kelantan. Okey. Lepas tu bila dah tu pun saya DM lah. Mula Ustaz, kita nyamak macam nak beli. Saya ingat lagi nyamak jadi customer lah. Dia nyamak jadi customer Ustaz. Ini baru betul-betul tengok dedah kan ni. Ni rahsia besar Dendi ni. Saya nyamak Ustaz nak beli sabun konon. Tapi saya ni Ustaz, saya sangat teknikal. Saya tanya kan, sabun ni ingredient macam mana? Kan buat sendiri ke formula buat? Dia macam, saya ingat dia sampai soalan yang keempat tu, dia dah suspect dah. Saya ni macam istilah orang Jawa cakap industrial espionage. Apa tu? Dia macam perisik industri. Okey. Industrial espionage ni. Saya kan bila dia uji kan macam-macam netizen yang negatif. Selalu sangat bila kami berniaga, kadang-kadang kami pernah berniaga dulu, order laksa, order mi kari. Dia kata tolong hantar dekat sekolah sini, kami buat tau. Okey. Tapi bila sampai dah nak hantar tu, sebenarnya tak ada. Jadi kami dah pernah rasa scammer lah Ustaz, istilah dia sekarang. Jadi bila dia tanya soalan bukan-bukan, saya dah biasa dengan benda tu. Saya akan belutik je lah. Dia belutik memang tak. Mula-mula kita layan jugalah, kita nak berapa sabun, nak sabun, nak berapa, nak ni, kita bagilah ingredient dan kita bagilah detail produk tu kan. Tapi bila dia tanya banyak sangat, saya cakap ni rasa scammer ni kan. Saya ada lagi Ustaz, WhatsApp tu dia memang yang 3 soalan pertama tu dia jawab. Lepas tu dia delete je Ustaz. Mesej saya tu. Lepas tu bila saya tunggu dia tak balas, saya pun cakap, Ina Naim, kau takkan dia nak, saya cakap dengan hati saya kan, takkan dia nak reply kau. Cakap kan, kau siapa kan? Okey tak apalah, saya macam lepas tu saya dekat diri saya kan, macam okey kan, dah WhatsApp dah cari nombor, dia tak layan, tak apa. Lepas tu macam
dia tak habis tau. Dia tak boleh settle down macam tu. Macam esok tu bangun dia tu ingat macam saya dah tak ada nak buat apa. Kenapa kan? Lepas tu saya ingat lagi hari tu hari Jumaat kan. Balik daripada subuh tu dia macam aduh, saya kata kat hati saya sekali dah please lah, sekali lagi WhatsApp. Kalau hari ni tak ada ke memang tak minta lagi hati saya. Tiba-tiba Ustaz kan, hari tu nak jadi kata bila saya WhatsApp pagi, masa tu pun dia pun dah lah waktu tu dia rajin tau, morning walk, pergi jogging kan. Dia cakap, bagus lah dia ni jogging, macam interest tu sama dengan saya. Lepas tu, hari tu tak tahu dia pun balas elok, macam kawan nak elok lah. Balas kan, tanya ni siapa, saya cakap saya ni Khairul kan. Mak awak tak kenal saya, nak bagi kenal ni. Memang bagi kenal sungguh lah. Lepas tu bertukar-tukar dia jadi mesra dan berkawan lah. Okey, di situlah titik mula. Ya, titik mula kan. Jadi kawan. Dan saya ni kalah sebab salah satu benda dia ni rahsia dia tak putus asa dan dia selalu tahajud. Dia minta. Itu rahsia yang saya suka. I see. Di antara benda yang saya suka, saya terima dia. Bukan sekadar baik, tapi dia jaga hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Dia tahajud dan dia kata saya nak bela anak yatim. Ini rahsia besar Ini rahsia besar penonton kita tentang salah satu sisi kehidupan daddy kita ni, Daddy Khairul ni, yang saya sendiri rasa boleh bagi inspirasi pada kita semua. Sebab di antara benda besar dalam hidup ni adalah jaga hubungan dengan Tuhan. Terus sebenarnya Ustaz, saya pun banyak juga, benda ni pun bagus bagi saya kan. Sebab saya pun mengaku ni, saya kata sebab dia pun dia bila dia dah istilah bila dia dah menyerahkan hati dia tu, dia macam yelah, dia pun spesies kan. Sama ada saya gunakan guna-guna ke tunjuk-tunjuk ke ilmu, saya kata tak ada, saya tak pandai pun benda tu. Saya semua boleh saya nak begitu sebab saya rasa urusan tahajud ni boleh-bolehnya kalau bagi saya lah, saya akan biar saya dengan Allah je tahu. Dirahsiakan, disembunyikan. Ibu saya pun bercakap dengan Ina, kalau ditakdirkan awak jadi isteri saya pun, besok kalau saya tahajud pun boleh-boleh saya tak nak awak tahu. Kan? Bila kita bangun biarlah kan. Ya. Masalahnya telinga je kita bangun je dia pun tengok kan. Dia tak boleh nak rahsia dah kan. Jadi lepas dia, saya ingat lagi kan, dia kata dia silap dia Ustaz kan, masa raya haji tu dia jumpa saya. Masa tu saya balik daripada kubur, ziarah. Lepas tu bila dah pakai, kalau Kelantan kalau cantik-cantik dah boleh jalan-jalan raya kan. Ni di Johor dah pakai cantik duduk rumah. Cakap dengan adik, kita ni dah cantik-cantik, takkanlah kita duduk bersila makan nasi rumah. Adik tu merujuk pada Laila lah. Adik Ina. Adik ipar saya lah. Lepas tu cuma kita pergi jalan dia kata. Lepas tu kita jalan mana?